Ia agak memeranjatkan bila kesemua 23 peserta sumut flotila daripada Malaysia dibebaskan oleh pihak Tel Aviv kerana Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik, dan juga kita adalah penyokong tegar Palestin dan Gaza, dan begitu juga pernah dituduh sebagai pusat operasi Hamas. Tapi hakikatnya kenapa begitu pantas? Kerana Kementerian Luar bila dipintas oleh tentera Israel, flotila sumut telah meminta bantuan daripada negara-negara lain, dan Vietnam dijadikan asas menggantikan pengerusi ASEAN dalam hal ini. Tapi hakikatnya hubungan baik Malaysia dengan Turki yang mempunyai hubungan baik dengan Israel dan juga Jordan yang telah banyak membantu dalam hal urusan diplomatik ini telah menyebabkan kita, peserta kita mendapat pelepasan dalam proses yang agak begitu pantas, memandangkan hubungan Malaysia dan Israel itu bukannya sesuatu yang baik.